Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Aida Amira dalam Mensa at TV Rela. Jabatan Sukarelawan Malaysia menganjurkan program Singgah Sahur bersama Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di sekitar Kulim Kedah bagi menyantuni anggota bertugas sepanjang Ramadan. Program dimulakan di Pejabat Penghulu Mukim Sungai Ular sebelum beliau menyertai konvoi ke beberapa lokasi termasuk JPJ, JPN dan institusi pendidikan bagi menyampaikan cuaca sahur kepada anggota rela serta pelajar. Beliau turut meluangkan masa bersahur bersama anggota rela di Pejabat Rela Daerah Kulim serta menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada golongan asnaf. Program ini mencerminkan penghargaan kerajaan terhadap komitmen anggota rela serta memperkukuh hubungan antara kepimpinan agensi dan masyarakat setempat. Pesta Bakar Lemang Perdana dan Banjut Lembah Lenggong Anjuran Jabatan Sukarelawan Malaysia berlangsung meriah di Tasik Sandar Haru, Lenggong Perak dan disempurnakan oleh Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad. Program ini menghimpunkan hampir 500 peserta melibatkan agensi kerajaan dan komuniti setempat. Dengan lebih 1,000 batang lemang berjaya disediakan secara gotong royong, turut hadir bersama Timbalan Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara serta Yang Berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela. Majlis diakhiri dengan pertunjukan panjuk pelita dan bunga api sekaligus menyelahkan kemeriahan penghujung Ramadan serta memperkukuh semangat kebersamaan masyarakat. Yang Berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela menghadiri Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri bagi Mac 2026 yang disempurnakan oleh Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Putrajaya. Dalam ucapannya, beliau menekankan penghayatan surah Al-Hujurat, pelaksanaan pusingan kerja serta konsep Thinking Ahead to Step Ahead. Perhimpunan Anjuran Jabatan Imigresen Malaysia itu turut diisi dengan peluncuran buku strategik pencegahan rasuah, tayangan pencapaian KDN serta sesi perkongsian ilmu sempena Ramadan. Turut hadir bersama barisan kepimpinan tertinggi KDN serta warga rela dan KDN. Yang Berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela menyempurnakan Perhimpunan Bulanan Rela Negeri Johor di Auditorium Kementerian Dalam Negeri Johor. Pada majlis itu, beliau menyampaikan pingat, watika pelantikan serta sijil penghargaan kepada pegawai dan anggota rela yang menunjukkan prestasi yang cemerlang. Turut hadir Pengarah Bahagian Pembangunan Pasukan IPRM Pesuruhjaya Rela Mak Syahrizal bin Zainal serta Pengarah Rela Negeri Johor Pesuruhjaya Rela Khairul Faizal Rosli. Majlis diteruskan dengan sesi berbuka puasa bersama tetamu jemputan, pegawai dan anggota Rela Negeri Johor. Menjelang sambutan Aidilfitri, Ibu Pejabat Jabatan Sukarelawan Malaysia menganjurkan program Khidmat Bakti Rela gunting rambut percuma di Kompleks Setia Perkasa Putrajaya pada 13 Mac lalu. Program itu mendapat sambutan apabila lebih 30 warga Kementerian Dalam Negeri dan IPRM memanfaatkan perkhidmatan yang disediakan. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Operasi Rela Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Syamsul Badrin Mohsin bagi menyantuni peserta program. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Yang Berbahagia Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz menyempurnakan penyampaian sumbangan juadah berbuka puasa kepada anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia yang bertugas di sekitar Putrajaya. Program sempena inisiatif Cuadah Ramadan Madani itu bertujuan menghargai komitmen barisan hadapan yang terus menjalankan tugas sepanjang bulan Ramadan. Inisiatif berkenaan turut mencerminkan keprihatinan kerajaan Madani terhadap peranan rela dalam memastikan keselamatan permis pentadbiran kerajaan. Majlis turut dihadiri Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Dr. Awang Alik Jerman serta Yang Berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela. Biro Kerohanian Kelab Kebajikan Sukan dan Rekreasi Ibu Pejabat Rela Malaysia telah menganjurkan 2 program bacaan Yasin dan Ihya Ramadan bagi bulan Mac. Pada 6 Mac lalu, program dimulakan dengan bacaan surah Yasin diikuti ceramah Ramadan bertajuk Ramadan Bulan Al-Quran yang telah disampaikan oleh penceramah jemputan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, penolong pengarah kanan Unit Komunikasi Korporat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
Pada 13 Mac pula diadakan ceramah bertajuk Ku Mengharapkan Ramadan Kali Ini Penuh Makna yang telah disampaikan oleh penceramah jemputan Ustaz Ahmad Syakir Zamri. Semoga penganjuran majlis seumpama ini terus menyemarakkan budaya ilmu, memperkukuh ukhuwah serta menyuburkan penghayatan nilai-nilai Islam dalam kalangan warga rela. Seramai 8 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia sekitar Kuala Lumpur menerima sumbangan kotak rezeki secara simbolik dalam program titipan kasih Harian Metro dengan kerjasama Nestle Malaysia di Kompleks Kementerian Dalam Negeri Jalan Duta. Sumbangan ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob Ketua Pengarah Rela sebagai usaha tanggungjawab sosial korporat bagi meringankan beban golongan yang memerlukan. Sebanyak 275 kotak rezeki mengandungi barangan keperluan asas telah diagihkan kepada anggota Rela yang bertugas di sekitar Kuala Lumpur. Program itu mencerminkan penghargaan kepada anggota rela serta memperkukuh semangat kebersamaan antara agensi dan komuniti. Berikut adalah rangkuman info ringkas melibatkan Ketua Pengarah Rela dan pengurusan tertinggi sepanjang Mac 2026. Majlis Iftar Ramadan 1440 Hijrah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, lawatan Ketua Pengarah Rela ke Pejabat Rela Negeri Johor dan lawatan kebajikan ke rumah pegawai yang terlibat dalam kemalangan. Majlis Penerapan Nilai Murni dan Ihya Ramadan warga KDN bersama Timbalan Menteri Dalam Negeri. Khidmat Bakti Rela Madani pembungkusan kotak sumbangan raya 2026 Rela Daerah Kuching Utara bersama Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Lensa TV Rela berakhir di sini. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.